Assalamualaikum, salam saudara sayang. Berita TVS Tengah Hari bersama saya Amra Syawel. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Daro berpotensi muncul sebagai hub pertumbuhan baru di wilayah Tengah Sarawak menerusi pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang sedang dirancang kerajaan negeri. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pembangunan yang lebih tersusun menerusi Pelan Induk Khusus diyakini mampu merancangkan aktiviti ekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang kepada penduduk setempat. Bagi memastikan pembangunan daro dilaksanakan secara menyeluruh dan mampan, kerajaan negeri akan menyediakan satu pelan induk yang menjadi panduan kepada hala tuju pembangunan kawasan itu pada masa hadapan. Impaknya bukan sahaja memudahkan mobiliti kita, tetapi impak yang terbesar bagaimana ianya dapat membolehkan kita untuk merancang sektor-sektor pembangunan yang akan memberi manfaat kepada masyarakat. Dan ini akan hanya dapat kita buat jika kita merancangnya dengan sebaik-baiknya. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Anjong Usahawan Daro pada Rabu. Menurut Awang Tengah, pelan induk berkenaan akan mengambil kira pandangan masyarakat setempat serta input pelbagai agensi bagi memastikan pembangunan yang dirancang selari dengan keperluan dan potensi Daro. Antara cadangan yang diberikan termasuk pembinaan jalan berkembar bagi memperkukuh rangkaian perhubungan dan meningkatkan aksesibiliti ke kawasan tersebut. Beliau berharap kemudahan Anjong Usahawan Daro dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh usahawan tempatan untuk mengembangkan perniagaan dan meningkatkan daya saing.